Saya suka simpan emas perhiasan, ataupun saya suka beli emas perhiasan untuk diberikan kepada anak dan juga isteri saya dalam bentuk gelang, rantai, cincin dan sebagainya, tuan-puan. Jadi tuan-puan, apa perbezaan? Di mana perbezaan ataupun yang mana lebih bagus antara emas perhiasan ataupun gold bar dinar depan saya ni, tuan-puan? Jadi dua perkara yang kita kena tengok, tuan-puan. Pertama, waktu kita beli. Waktu kita beli, dia ada kos upah, tuan-puan. Kos upah untuk emas perhiasan, tuan-puan, 1 gram boleh cecah RM60. Kalau tuan-puan beli 10 gram emas, maka kos upah sahaja sekitar RM600. Kalau beli item 100 gram, kos upah sahaja RM6,000, tuan-puan. Adapun, tuan-puan, untuk emas gold bar dinar macam ni, tuan-puan, kos upah dia sangat minimum. Contohnya, tuan-puan, item 21 gram. Ni kos upah dia sekitar RM20 sahaja, tuan-puan. Untuk item 40 gram, tuan-puan, kos upah dia sekitar RM40 sahaja. Sangat rendah berbanding dengan barang kemas, tuan-puan. Dan yang kedua, tuan-puan, kita kena tengok spread value. Waktu kita nak jual tadi, waktu kita nak jual emas tadi, tuan-puan, barang kemas spread value dia 20% hingga 40%. Sangat tinggi. Andai kata harga emas pada waktu tersebut adalah RM100,000 dan spread value kita ambil 25%, kita hanya dapat RM75,000 saja. RM25,000 tu burn ke sebagai spread value. Namun, tuan-tuan, untuk emas fizikal macam ni, emas 999 gold bar ataupun dinar, spread value dia sekitar 6 hingga 9% saja. Andai katalah, tuan-tuan, emas tersebut, tuan-tuan, nilainya adalah RM100,000. Emas ni sebanyak RM100,000, spread value dia 6 hingga 9, kita ambil 7, tuan-puan. Maka boleh kita jual emas yang pada harga semasa adalah RM100,000, tolak dengan 7%, maka kita akan dapat RM93,000. Tuan-puan, walaupun nilai semasa dia sama, disebabkan spread value tadi, satu spread value dia barang kemas ni, spread value dia adalah 25%, maka RM25,000 hilang macam tu sahaja. Dan untuk gold bar dinar macam ni, spread value dia sekitar 7%, maka kita hilang RM7,000 sahaja. Jadi sebab tu, tuan-puan, ada kata tuan-puan nak simpan dalam bentuk emas perhiasan ataupun nak simpan dalam bentuk gold bar dinar, kena tengok matlamat. Kalau tuan-puan simpan gelang, rantai, cincin dan sebagainya untuk perhiasan, teruskan. Tapi kalau tuan-puan nak untung lebih banyak, maka tuan-puan perlu pilih emas fizikal macam ni, yang 999. Sebab apa? Pada waktu beli, tuan-puan dah untung sebab kos upah dia rendah. Yang kedua, tuan-puan, apabila nak jual, spread value dia nipis. Ia akan menggandakan lagi keuntungan apabila tuan-puan simpan dalam bentuk emas fizikal macam ni. Nak saya bantu tuan-puan boleh simpan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya akan bantu guide sertanya.